Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanat Alisha binti Muhammad Khairul Anwar. Saya Barazara binti Muhammad Fazil. Dan saya Hazamah Sarah binti Muhammad Fauzi. Kami merupakan unit BM1 ambilan PPISMP 2530. Ini merupakan bahan bantu mengajar kami untuk pentaksiran berterusan tugasan 2 BMMB 1124. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Baiklah, hari ini cikgu akan bermain satu permainan dengan kamu semua. Sebelum cikgu memulakan permainan, cikgu nak tanya satu soalan. Baiklah. Siapa tahu ini gambar apa? Saya. Baria. Bola cikgu. Bagus Baria. Ya, ini bola. Siapa tahu sebutan pertama bola? Saya cikgu. Hajar. Bol cikgu. Bagus. Ya, bola ialah bola. Baiklah, hari ini cikgu akan bermain permainan dengan kamu semua yang dinamakan Prisma Pintar. Cikgu nak 2 orang untuk wakil kelas untuk bermain permainan dengan cikgu. Siapa nak? Saya. Hajar dan Baria, sila ke depan. Cikgu nak tunjuk terokit dalam dari. Baiklah, sekarang cikgu nak tunjuk cara bermain permainan Prisma Pintar ini. Langkah pertama, murid akan membaling dadu dan juga murid akan menyebut dengan kuat perkataan yang terdapat pada gambar di dadu tersebut. Baiklah, sekarang cikgu nak Baria untuk memulakan langkah pertama ini. Saya boleh cikgu. Baria. Saya dapat tali cikgu. Wow, Baria dapat tali. Baiklah, sekarang cikgu nak Hajar untuk mencari suku kata tali yang terdapat pada pokok tersebut. Cikgu. Suku kata pertama, ta. Suku kata kedua, li. Tali. Bagus. Bagus semua orang. Baiklah, itu adalah langkah kedua. Apa? Langkah kedua seperti yang Hajar buat tadilah. Hajar mencari suku kata dan menyebut perkataan tersebut. Baiklah semua, kita dah beralih kepada langkah ketiga dalam aktiviti ini. Langkah ketiga kita kena buat apa? Kita kena mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berdasarkan perkataan yang kamu dapat sebentar tadi. Hajar. Cikgu nak kamu mencari ayat yang sesuai untuk perkataan tali tersebut. Awak rasa yang mana? Saya rasa ayat yang ketiga cikgu. Cuba awak isi tempat kosong dan membaca ayat tersebut. Cikgu. Ayat yang saya dapat ialah ibu ikat tali kotak. Wow, bagus. Baiklah, habislah aktiviti kita. Nak main lagi sekali? Jom. Baiklah, sekarang nak main permainan Prisma Pintar. Saya suka susu. Baiklah, kita dah selesai aktiviti Prisma Pintar kita pada hari ini. Sekarang, cikgu nak kamu berdua memberitahu apa yang kamu dapat berdasarkan aktiviti ini. Cikgu nak... Siapa nak mula dulu? Saya. Baria. Saya dapat kenal suku kata cikgu. Wow, bagus. Hajar pula? Saya dapat bina ayat. Wow, bagus kamu berdua. Dapat mengenal suku kata, dapat membina ayat. Maksudnya aktiviti Prisma Pintar ini berjaya lah kan? Yeah.
Seterusnya, murid hanya perlu mengimbas kod QR menggunakan telefon pintar atau tablet. Selepas diimbas, murid akan dibawa kepada latihan atau kuis digital yang berkaitan dengan pelajaran yang telah dipelajari. Tujuan latihan ini adalah untuk mengukuhkan pemahaman murid serta membantu murid mengulang kaji kemahiran membaca dengan lebih mudah dan menarik. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Kami mengharapkan bahan bantu mengajar yang kami hasilkan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan kami juga berharap agar Prisma Pintar ini dapat membantu murid untuk menguasai suku kata dengan lebih berkesan. Dan kami juga berharap agar Prisma Pintar ini mampu menggalakkan lagi kemahiran berfikir dalam kalangan murid. Baiklah, sekian. Terima kasih. Baiklah, mengapakah ini dinamakan Prisma Pintar? Bahan bantu mengajar ini dinamakan Prisma Pintar kerana ia melambangkan 3 aspek utama membaca. Prisma kan mempunyai beberapa sisi yang kukuh, sama seperti bahan bantu mengajar ini yang dibina atas 3 asas kemahiran membaca, iaitu prabacaan, bacaan mekanis dan juga bacaan mentalis. Setiap aspek ini saling melengkapi seperti sisi-sisi prisma yang membentuk satu struktur yang stabil. Bagi perkataan pintar, ia melambangkan matlamat pembelajaran, iaitu perkataan pintar ini dipilih kerana bahan bantu mengajar ini membantu murid membaca secara berperingkat. Selain itu, ia juga menggalakkan murid berfikir dan memahami secara mendalam. Bahan bantu mengajar ini juga bukan sekadar alat bermain, tetapi alat yang membantu murid menjadi pembaca yang bijak dan berfahaman. Objektif Prisma Pintar ini dapat meningkatkan kemahiran membaca murid secara berperingkat melalui aktiviti interaktif yang menyeronokkan. Selain itu, ia juga dapat membantu murid mengenal dan membunyikan suku kata dengan betul. Akhir sekali, objektif Prisma Pintar ini membolehkan murid membina perkataan berdasarkan gambar yang diberikan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelebihan Prisma Pintar. Yang pertama, meliputi 3 tahap kemahiran membaca. BBM ini sangat sistematik kerana merangkumi aspek prabacaan, iaitu murid mengenal gambar dan mengaitkannya dengan bunyi atau suku kata. Bacaan mekanis pula, murid menyebut suku kata dengan sebutan yang betul. Dan bacaan mentalis pula, murid akan memahami maksud perkataan dan ayat yang dibina. Ini jelas menunjukkan bahawa Prisma Pintar sebenarnya menyokong perkembangan membaca secara menyeluruh dan bukannya sekadar mengeja-ngeja. Dan yang kedua, Prisma Pintar juga menggalakkan pembelajaran aktif, iaitu murid membaling dadu, kemudian murid akan memilih suku kata dan kemudian membina perkataan dan menampal pada ayat yang sesuai. Dan melalui aktiviti ini akan menjadikan murid lebih aktif dengan tidak pasif mendengar sahaja. Dan aktiviti ini juga sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid. Dan yang ketiga, meningkatkan kemahiran fonik dan kesedaran suku kata. Hal ini kerana murid perlu mengenal bunyi, menggabungkan suku kata dan membina perkataan daripada gambar. Ini sebenarnya membantu murid yang lemah untuk membaca dan meningkatkan lagi kemahiran mereka untuk mengeja. Dan yang keempat, elemen permainan meningkatkan motivasi melalui penggunaan dadu yang menjadikan aktiviti seperti permainan. Dan melalui aktiviti ini, murid lebih seronok dan kurang tekanan. Ianya sesuai untuk murid tahap 1 atau pemulihan khas. Dan yang kelima, menggalakkan kemahiran berfikir. Apabila murid perlu menampal perkataan pada ayat yang sesuai, murid ini akan berfikir tentang konteks ayat. Murid perlu memahami makna dan bukannya sekadar menyebut. Ini sebenarnya mampu merangsang pemahaman dan bukan hafalan semata-mata. Dan yang keenam, reka bentuk unik dan menarik, iaitu bentuk prisma yang seakan-akan seperti rumah. Dengan penggunaan visual yang kreatif, murid akan mudah mengingat dan memberi identiti khas kepada BBM.
Terdapat beberapa kelemahan dalam permainan Prisma Pintar. Yang pertama, mengambil masa yang agak panjang, iaitu pelaksanaan aktiviti Prisma Pintar melibatkan beberapa langkah seperti membaling dadu, memilih suku kata, membina perkataan, membina ayat dan setiap langkah memerlukan masa. Terutamanya apabila murid perlu berfikir dan berbincang. Hal ini kerana dalam kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai, guru mungkin tidak sempat memberi peluang kepada semua murid untuk mencuba secara individu. Jika tidak dirancang dengan teliti, objektif pembelajaran mungkin tidak dapat dicapai sepenuhnya dalam tempoh masa yang diperuntukkan. Seterusnya, permainan ini bergantung kepada tahap penguasaan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana keberkesanan Prisma Pintar sangat bergantung kepada tahap kebolehan murid. Sebagai contoh, murid yang sangat lemah mungkin menghadapi kesukaran untuk mengenal suku kata, menggabungkan bunyi, membina perkataan bermakna. Dan murid yang terlalu mahir pula mungkin merasakan aktiviti ini terlalu mudah dan kurang mencabar. Oleh itu, guru perlu membuat penyesuaian tahap seperti menyediakan kad berbeza aras yang seperti mudah, sederhana dan juga sukar dan memberi bimbingan tambahan kepada murid yang lemah. Seterusnya, kemungkinan murid lebih fokus pada unsur permainan Prisma Pintar yang mempunyai elemen permainan yang menyeronokkan seperti balingan dadu dan pemilihan suku kata. Namun begitu, ada murid mungkin terlalu teruja untuk bermain dan kurang memberi perhatian terhadap proses pembelajaran yang sebenar. Dan murid mungkin lebih fokus pada giliran dan persaingan berbanding pembentukan perkataan. Justeru, guru perlu menetapkan peraturan yang jelas, seterusnya memberi penegasan terhadap objektif pembelajaran dan mengawal disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Farah Nur Elisha binti Muhammad Khairul Anwar akan mewawancara saudari Lukiana mengenai pendapat beliau tentang hasil bahan bantu mengajar yang kumpulan kami hasilkan. Baiklah, saudari Lukiana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan salah seorang murid yang telah menggunakan BBM Prisma Pintar dalam aktiviti pembelajaran membaca. Pada pendapat saya, Prisma Pintar sangat menyeronokkan kerana kami dapat membaling dadu untuk mendapatkan gambar sebelum membina perkataan. Aktiviti ini membuatkan saya lebih teruja untuk belajar membaca berbanding hanya membaca buku teks sahaja. Melalui aktiviti memilih dan menyusun suku kata, saya dapat memahami cara membentuk perkataan dengan lebih jelas. Selain itu, apabila saya perlu menampal perkataan tersebut pada ayat yang sesuai, saya belajar memahami maksud ayat tersebut dan bukan sekadar membaca sahaja. Pada awalnya, saya agak keliru untuk menyusun suku kata dengan betul. Tetapi dengan bimbingan guru dan rakan-rakan, saya semakin yakin dan boleh membaca dengan lebih lancar. Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa Prisma Pintar membantu saya meningkatkan kemahiran membaca dengan cara yang lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Lukiana atas pendapat saudari mengenai hasil bahan bantu mengajar kami. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.